Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf mengganggu kawan-kawan semua. Ada sikit penambahan untuk ERPH yang kita sedang guna atas permintaan guru besar. Guru besar minta tambah ruang untuk diletakkan tanda tangan di ERPH kita. Jadi saya nak minta mohon bantuan guru-guru buat di RPH masing-masing ikut tutorial yang saya bagi ni. Yang pertama, kita akan letak tanda tangan tersebut di aktiviti mingguan. Letak di aktiviti mingguan. Okey, kemudian scroll sampai ke habis kotak. Tengok line yang ke-15. Klik di sini. Masukkan tulisan disemak /ulasan. Titik bertindih. Kemudian pergi kotak ke-16, klik sini. Klik sini, kotak 16. Kita pergi dekat toolbar ke atas ni. Toolbar ke bawah tu, kita panggil atas ni. Okey. Klik yang ni, gambar. Bila kita tekan sini, terkulak merge cells. Okey, klik sini. Klik unmerge. Okey. Buat perkara yang sama untuk baris yang ke-17. Klik. Kemudian bawa ke sini. Klik button triangle ni. Klik unmerge. Dapat? Okey, seterusnya kita nak buat kotak untuk tanda tangan. Okey, highlight kotak sini sebesar-besarnya. Agak-agak lah untuk nanti pentadbir masukkan tanda tangan mereka. Agak-agak, klik sini. Kemudian pergi juga ke merge tadi, ikon merge. Klik triangle ni. Kemudian klik merge all. Merge all. Okey, dah dapat kotak untuk dimasukkan tanda tangan. Sekian, terima kasih. Selamat mencuba. Kalau tak boleh, jumpa Asia. Bye-bye. Assalamualaikum.